Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Hari ni kita buat kuih guna durian juga. Sebab musim durian lagi, mesti korang punya durian banyak lagi kat rumah. Ni paling simple, mudah untuk korang buat dekat rumah. Kasui durian gedik. Ni paling simple lah, yang tak perlu remeh-temeh, yang confirm jadi. So kalau korang tak ada acuan ni, boleh je pakai loyang. So jomlah kita buatnya. Jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen dan tekan loceng bagi tak ketinggalan saya punya video guys. Okey, bahan-bahan dia simple. Masukkan 1 cawan air atau 1 cawan air daun pandan kalau korang ada. Masukkan 1 cawan santan. Masukkan tepung gandum 1 cawan. Tepung ubi kayu 1 cawan juga. Ni terus kita blend. Korang kena blend sebab kita nak pakai isi durian. Masukkan air kapur 2 sudu makan. Jangan risau, korang punya kuih tak akan rasa kapur dan pahit. Okey. Ni untuk mengentalkan korang punya kasui. So masukkan gula pasir 1/4 cawan, 2 sudu atau 1 sudu kecil garam. Saya letak 1 sudu je kecil garam. Masukkan pewarna kuning sedikit dan masukkan isi durian 1 cawan. Okey. So ni hasilnya dan kita blendkan dia. Kena blend okey sebab kita pakai isi durian original. Durian kita tu pakai durian Musang King. So manis. Sebab tu saya masukkan 1/2 cawan gula pasir. Tapi korang rasa dulu korang punya ni, adunan ni, kalau rasa tawar tu korang boleh je masuk lagi gula. So ni kita pakai acuan pusing, putaran angin. Kalau korang makcik-makcik, kakak-kakak semua ada loyang, boleh pakai loyang. Pakailah loyang 5x5 boleh, 6x6 pun boleh. Cuma tinggi dia je lah. Nanti kuih tu tinggi dan rendah je lah. So kita sapukan pembukaan acuan kita dengan minyak untuk memudahkan kita keluarkan daripada acuan ni. So masukkan, dan ni saya panaskan bawah ni dengan api yang perlahan dulu sebab saya nak masuk bahan-bahan ni. Korang masukkanlah dulu adunan yang korang dah buat tu dekat acuan korang ni. Pastikan korang punya pengukus sudah panas. Jangan letak air banyak sangat. Cukup sederhana sikit saja untuk dia panas dan keluarkan wap. Dah mendidih, kecilkan api dan kita kukus selama 15 minit. Tutup pengukus korang dengan kain macam ni untuk mengelakkan air jatuh dekat korang punya kuih. Saya letak batu tu sebab saya punya ni dah tergerenggang. Okay, so ni 15 minit dah siap. And tips yang paling penting nak keluarkan daripada adunan acuan dia ni, pastikan kuih korang dah betul-betul sejuk sebab kita buat ni gedik sayang. Kalau korang keluarkan ni masih dia panas, tak jadi apa sayang. Tak jadi apa, dia masih lembut dan lembut sangat, lembik lah senang cerita. Bila dia dah sejuk dia akan jadi macam ni. Okey, untuk kuih kasui ni kalau korang dah keluar daripada acuan dia, letaklah tempat yang tertutup. Nanti dia kena angin, nanti dia mudah mengecut dan keras macam tu. Tak adalah keras, dia tak gedik lah. Nak jaga tekstur gedik dia tu, kena tutup. Kena tak bagi dia kena angin lah. So ni kita dah letak santan. So korang tak perlu makan dengan kelapa pun tak apa. Kebanyakan orang tak ada kelapa, nak cari susah kan. So dah masuk dengan santan, dah ngam dah rasa dia guys. Memang sedap sangat-sangat, korang kena cubalah kasui durian ni. Durian original ni. Kalau korang nak makan dengan kelapa pun boleh. Tak ada masalah. Korang beli kelapa putih, kukus 15 minit. Pastikan kena kukus untuk mengelakkan dia basi. Kena kukus. Letaklah garam sedikit. Ada daun pandan, letaklah kukus bersama daun pandan. Dan bolehlah hidang dengan kelapa korang tu. Tapi ni kita dah letak dengan santan. Tak perlu kelapa, dah sodok guys. Ni paling senang dan mudah. Nak simpan untuk esok pun boleh. Letak dalam peti ais lah guys. Untuk mengelakkan dia basi. Sebab kita pakai santan dan durian. Nak kukus semula pun boleh untuk kita nak makan panas-panas. Makan sejuk pun boleh. Selamat mencuba guys. Kita jumpa next video. Assalamualaikum.